Zaman sekarang teknologi berkembang sangat cepat. Kita ada AI blockchain, lebih terbuka dengan pelaburan digital, aplikasi kewangan dan Ada juga platform luar negara yang guna istilah halal industri NPL. Sistem beli dulu, bayar kemudian. Masyarakat sendiri pun kadang puras pasal produk Islamik ini. Ramai ingat ia sama macam produk biasa. Semua ada nama. Dan kalau kita nak kekal relevan, kita kena ubah cara kita menguruskan kewangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak sentuh satu topik yang makin relevan dalam kewangan Islam. Zaman sekarang teknologi berkembang sangat cepat. Kita ada AI blockchain, e-wallet, robo-advisor dan macam-macam lagi. Tapi dalam domain dunia kewangan Islam, tak semua benda boleh terus kita guna. Setiap produk atau idea mesti mengikut garis panduan syariah. Yang menariknya, Malaysia antara negara yang paling aktif dalam hal ini. Dari sukuk hijau sampai ke platform pelaburan digital, kita banyak menjadi peneraju. Jadi jom kita faham apa maksud sebenar inovasi dalam kewangan Islam dan kenapa ia penting. Kalau ikut maksud umum, inovasi itu ialah satu proses mencipta sesuatu yang baru atau menambah baik lagi benda yang sudah ada supaya lebih efektif. Tapi dalam konteks kewangan Islam, ada syarat tambahan. Setiap produk mesti bebas dari unsur riba, gara dan maisir. Jadi bukan sekadar teknologi canggih, tapi lebih kepada bagaimana kita mereka produk yang moden, praktikal dan tetap patuh syariah. Contohnya, kita ada mudarabah dalam pelaburan, murabahah untuk jual beli dan wakalah untuk pengurusan anak. Semua ini adalah contoh struktur inovatif yang tetap mengikut landasan agama. Tujuan utama inovasi kewangan Islam adalah untuk menyediakan penyelesaian yang sesuai dengan keperluan moden tetapi masih mengikut nilai Islam. Bila masyarakat hari ini lebih terbuka dengan pelaburan digital, aplikasi kewangan dan sebagainya, industri kewangan Islam tidak boleh ketinggalan. Tetapi kita nak memastikan setiap transaksi yang dilakukan berlaku secara adil dan telus. Ini sejajar dengan prinsip maqasid syariah, iaitu memelihara harta, agama dan maruah. Selain itu, produk yang adil juga bantu mengurangkan jurang sosial dan membantu perkembangan ekonomi yang lebih beretika dan seimbang. Tetapi apabila sebut pasal inovasi, mesti ada cabaran juga. Salah satu isu utama sekarang ialah kewujudan pelaburan digital yang guna label Islamik. Tetapi struktur sebenarnya tidak jelas. Ada juga platform luar negara yang guna istilah halal investing, tapi tak disahkan mana-mana badan syariah. Isu lain ialah PNPL, sistem beli dulu, bayar kemudian. Kalau tak dikawal, boleh ada unsur riba atau gahar. Terutama kalau terma bayaran tak jelas. Begitu juga dengan kripto. Ada negara Islam yang sokong, ada juga yang masih ragu-ragu. Jadi pemantauan dari Majlis Syariah sangat penting supaya inovasi ini tak lari dari landasan. Sebenarnya, saya akan terangkan tentang cabaran dan perbaikan. Selain itu, masyarakat sendiri pun kadang puras pasal produk Islamik ini. Ramai ingat ia sama macam produk biasa. Semua ada nama Islam. Tambahan pula, piawaian syariah beragam antara negara. Produk yang lulus di UAE mungkin tak di Malaysia. Lagi satu, masalah itu tak cuma yang mahir dalam dua bidang, teknologi dan syariah. Jadi, penambahbaikan yang boleh dibuat termasuklah lebih banyak program perbaikan kewangan Islam, lebih banyak garis panduan yang jelas pihak berkuasa dan galakkan kerjasama antara pakar IT dan syariah. Bila dua dunia ini bergabung, barulah produk yang teruskan benar-benar mantap. Okey, kajian kes. Sekarang ini pun dah ada beberapa produk inovatif yang kita boleh jadikan contoh. Pertama, suku hijau. Ia boleh digunakan untuk biayai projek alam kita, macam tenaga yang boleh diperbarui. Kedua, akaun pelaburan mudarabah. Pelabur boleh berkongsi untung dengan bank secara adil tanpa unsur riba. Dan yang ketiga, fintech Islamik macam Wahid Investment. Dengan hanya menggunakan telefon pintar, orang ramai dah boleh mula melabur secara patuh syariah. Semua contoh ini tunjukkan yang kewangan Islam mampu bergerak seiring dengan teknologi, tapi masih kekal dengan identiti Islam. Kesimpulannya, inovasi dalam kewangan Islam bukan pilihan, tapi adalah satu keperluan. Dunia semakin berubah dan kalau kita nak kekal relevan, kita kena ubah cara kita menguruskan kewangan dengan syarat kita tetap berpandukan syariat. Bila semua pihak dari pengguna, syarikat hingga pengguna dasar, mereka memainkan peranan masing-masing, kita bukannya boleh cipta sistem kewangan yang moden dan efisien, tapi juga adil dan berkat, insya-Allah.